Hello semua, hari ni kita akan pergi ke Legoland. So at first kita akan stop dekat toilet untuk buang air kecil semualah. Dan lepas tu baru kita akan ke Legoland. Hey everyone, so hari ni kita dekat hentian untuk ke Legoland. What do you eat just now? You eat what? You eat fries. How about Maria? Got eat. No. Ayo. Got eat food. Okay lah. Bye bye. Tin. Bye. Sekarang kita makan dekat Osman. Kita orang sampai sini pukul berapa tadi? 4. So sekarang Martin. 4:30. Ini Martin. Okay, so we want to go where, Martin? We want to go to where? Water park. Water park. Okay, we want to go to Legoland. Martin wants this. So sekarang kita akan ke hotel selepas makan Burger King dan KFC. Yang so fast. Okay. So apa lagi? Begitu. Okay. So sekarang nak tunjuk yang Legoland punya lah. So ini adalah Sea Life. Okay. Ini Legoland entrance. Cantik kan? So Nada nak tunjuk ini adalah Sea Life. Okay, so yang ni kita akan datang tomorrow lah. Yang ini theme park. Yang yang kat situ ambil tiket esok yang. So dekat sana esok kita akan ambil tiket. So yang ni adalah theme park lah. Sea Life. Yang. So lagi gambar-gambar. So ni ada street cafe. So ini adalah Hotel Legoland. So sekarang kita akan ke Hotel Legoland. Okay. Actually sebenarnya Nadia daripada hotel. So sekarang tadi kita orang daripada hotel pergi ke Burger King untuk makan. So right now kita nak balik semula ke hotel. So dia punya dekorasi cantik. Okay, tengok. Wah. Siang lagi cantik lah. So ini yang malam punya langit yang tunjukin. Cantik. Ada ni. Tak tahulah nama apa kan. Ada ni. So kat sana kita boleh parking lah dekat bawah tu. Kalau korang yang tak ambil hotel weekdays, korang kena bayar orang RM50. Kalau weekend 150. So ni ada dia punya lift. So sekarang kita tengah buat card untuk anak sebab kita beli annual pass. So dekat sini korang kena isi orang, and then kena ambil foto selfie lah untuk diorang buat kat physical. So korang datang sini, korang boleh datang ke counter service kot. Customer service lah. So siapa yang beli triple pass, korang boleh upgrade free ataupun kena bayar sedikit lah untuk dapatkan annual pass. Okay. So sekarang Nadia tengah tunggu untuk buat kat physical. Okay. So isi je. Sekejap ni kita tunjuk gambar macam mana. Okay. Hai Maya, Martin.
Hatin. Jaya. Ini kawasan breakfast lah. So dekat situ boleh ambil makanan, dekat sana boleh ambil makanan, sana pun boleh ambil makanan. Dekat tengah ni sana tengah tu apa? Vegetable, fruits, air lah. And then dekat sini semua goreng-goreng like macam bihun, soto, ada kozon, roti. So korang boleh pilih lah. Yang kai sushi tu tak ada yang tu pukul 12 sampai pukul 10 lah. Maksudnya after breakfast. Okay. Legoland. So diorang bagi makan untuk 45 minit sahaja. So korang kena makan cepat. Taklah, adalah cepat. Sebab kita kan ada anak. So pandai-pandai lah. Peace. I said hi. Hi everyone. Okay. Yeah. Where are we? Legoland. Yes, Legoland. Are you happy? You like Legoland or not? Yes. Okay. So memang dekat sini actually memang tempat Islam tu. So kalau korang datang sini boleh datang ke hotel. Itu je. Okay, so kita tunggu mama, papa, my husband untuk ambil makanan. So and then it's my turn. Nanti Nadia akan letak video yang Nadia dah record lah. So far dekat sini makanan sedap. Bagi Nadia sedap. Mami nak. Nak what? Okay, no. Mami don't have food. Okay. So ni adalah bilik. So sekarang kita dah nak keluar. Okay. Ini yang kita orang dapat lah. Tema Pirates. Mami. Ada kerusi, ada lampu. Yes. Ni It's yellow ada crab. cermin. Ouchie. And then What's that? ada hair dryer. It's yellow Dekat crab. sini ada Yellow crab. peti Mami, yellow ais. crab. It's yellow crab. Dia punya Yellow crab. dia It's punya apa ni? ouchie. Floor pun cantik. Yellow crab. Okay. This yellow this. Real for real. Super. So dekat sini ada TV. Yang ni ada 3 katil. Bawah tu boleh guna. Ini tu sampah. Hai. Ada lagi. Gigi check up lah. Ha? Gigi check up boleh? Boleh? Boleh. Ni ada ni. Last. Sekejap Ini bilik air dia. No, Maria, tu bukan. Okay, bye-bye. Jom, let's go. Aduh, lajunya Maria. Okay, G. Dance. Last. Dance. Cepat, dance. Cepat ya. Dance. Okay, jom. Kat ni tak? Ni, kat ni. Maria, kat ni lah. Hai. Mama duduk situ di pergi check out Ini lobby. So, di sini ada mainan.
main lah. Dan perlu di... Sekarang kita nak pergi check out. Kita nak queue dekat sini dulu. So, bagi Nadia, hotel ni memang cantik. So, kalau siapa yang duduk kat sini, korang kena ambil 3 hari 2 malam lah. So, baru korang boleh cover all. Cuma untuk pass tu, better ambil annual pass. Itu je. Okay, so sekarang Nadia nak check out dulu. Tengok, dia punya ni pun cantik kan? Okay. So, bilik kita adalah 509. Okay, jom kita check out. Hey, mami, So, kita beli baju Legoland. Tanda kenangan je. So, untuk parking kalau tak silap Nadia free, cuma kena validate lah. Tu husband saya tengah validate dekat sana. Okay. And then kita tengok Mak pun beli juga. Mak beli ke? Untuk Dani ah? Kan nanti nak sebab Ya. kita video situ nak duduk lagi 2 hari lagi kan. Tahu lagi jadinya tak apa. Iyalah. So korang boleh beli baju dekat situ lah. So tadi husband Nadia dah beli baju dekat sini 100 untuk 2 baju adult and kids. So kiranya RM50 lah. So kita orang beli 2, so dapatlah 4. Okay. Okay. So anak-anak tengah main. So kalau kat sini anak korang umur 5 tahun ke atas, Nadia rasa worth lah. Sebab anak boleh main banyak. Tapi kalau macam korang nak datang saja happy-happy kan, baby pun boleh lah datang sini. Sebab tak ada buat apa-apa pun, just main dekat tengah ni je. Cuma kalau nak pergi ke theme park, like macam Sea Park kan, so anak korang kena besar sikit lah, barulah berbaloi. Tapi so far kat sini memang berbaloi lah. Duduk semua, breakfast pun sedap. Kita makan dekat Big Family Restaurant, banyak pilihan. Maya, what are you doing? Show me. Wow, where's adik? Where's adik? Beside the castle. Adik, what are you doing? Okay. So itu je. So sekarang kita tengah tunggu Papa untuk ambil kereta. And then we go to JPO, Johor Bahru Premium Johor Premium Outlet. So itu saja. So nanti Nadia akan continue lagi. Hello. So sekarang kita dekat JPO. Okay, so kita tengah pusing-pusing. Kat sini so hot kan? Hot tak? Panas kan? Kejap mana tisu tadi? Ni tisu. So sekarang kita orang tengah pusing-pusing. Kita orang datang sini around pukul 11 tadi. Tak ramai orang sangat. And then sekarang dah mula ramai lah. So korang boleh tengok. Okay. So tadi korang nak tengok tak something yang mahal. Kejap Oh yo. Adik ni coklat. Okay. Okay.
Ya. Ada XS. XS tu apa? Semua. 4XL. Ya. Ada offer. Apa? 500. Oh, separuh harga 300 lah. Separuh. Kakak tak makan je. Tu tak boleh buka. Saya makan dalam Sana siang. aku tak boleh buka. Ada. Tolong celuk untuk adik. Harap makan lollipop, right? Makan dulu. Your mom? Makan mui tu dari Pok Ramah. Dengan nusuk kedua tu sangat Nabi Mui lah. Betul lah. Dari Pok Mahal. Sedap lah. Sedap tak. Oh, dia. Dah lah. Itu adik punya. Saya share. Hei, awak ambil dua tu. Kakak punya, adik punya. Andai lah. Alah tu ni dah tutup. Papa nak buka ni ada kucing tu. Ah. Di. Ha? Papa nak buka ni. Aduh, letih betul lah. So, tadi dah tertinggal botol air. Latest edition Maria punya dekat anakku. Oh, luckily I'm still remember. Kalau tak memang dah gone. Okay. So, right now we are going to MK. Sebab my mother-in-law tengah tengok bag dekat situ. So, inilah. Actually, right, I want to share something lah. My daughter, dia buy a chocolate. Tak masuk akal dekat sini. Later I share. If I yang beli, memang Nadia takkan beli. Mahal gila. Tapi it's okay. Later I show. So right now kita akan ke MK. Tempat dia luas, okay. Nadia dah pusing sebab tawaf dah. Aduh. So kita akan ke Michael Kors. Korang nampak tak kat sana ada sale up to 50%. So kita ke sana. Nanti kita sambung lagi, okay? It's like my vlog lah. So you all just follow me to JPO. Sumpah korang panas. Panas yang tak boleh bawa bincang. Okay. Tapi cantik kan dia punya ni. Ni Kosh. Ini MK. So right now we going to MK. No, that's not this red number one. Let's try again. Okay, so sekarang dah dekat arena Al-Fahdu. Red number one. Sekarang kita akan makan dekat sini. Anak semua dah penat. Tengok. Are you tired? Maya, tired? Ha? Ada ke apa? Tapi nak apa? Ada ke apa? Ha? Beli ke apa? Boleh pakai siapa dah? Nak ke tu lah. Apa tu mi sup. Soto mi Besok. mi sup. Sekejap. Mi hun sup lah. Kari. Sekejap, Sohar takut ni. Mi hun sup je lah. Biung sup. Ni Mami Combi. So sekarang kita dah order. No! Tiga hari jadi sama-sama.
record momen-momen anak after ke Legoland. Yang ni tidur lama sangat. Letih sangat. Yang tu pun dah tidur juga, tapi tak ada lama sangat. This one is no. What? That one is no. No? No what? No. Okay. That one is CCTV is pecah. CCTV is pecah? No. No lah. No, it's CCTV. Yaya, are you tired? Kita akan jumpa lepas ni lah. Raya pula lah baru jumpa. Kan Martin? So, ni anak bongsu Nadia. Hey, hello. Martin. Ini anak first Nadia. Maria. Dua-dua dah tired actually. Tapi happy. Happy right? You go Legoland right? Happy? Happy. Happy but tired. While daddy ambil makanan. Boleh kan daddy? Apa? Ingat Martin. Kita akan makan dulu before balik ke KL. Nadia banyak. So, hi korang. Okay. So, actually tadi Nadia nak share pasal ni. Korang tahu tak Chupa Chips Lollipop tu? Yang ini tadi kita orang pergi Johor Premier Outlet. And then surprisingly this Posh ayam ni yang Chupa Chips punya ni, harga dia RM54. So expensive. Tak tahulah Chupa Chips yang apa ni. And then dekat dalam ni tak banyak pun, around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maybe around 10 lah. Okay, and then I want to show you something so cute. Thank you Legoland. This one Bluey edition. Okay, itu je lah. Bye.